5 perkara yang kita belajar daripada pre-season Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat rumusan 5 perkara penting yang kita dapat daripada hasil pre-season Manchester United. So Manchester United dah pun habis pre-season dengan main 6 game dan keputusan dia kita tengok Manchester United berjaya dapat 2 menang, 2 keputusan seri dan juga 2 keputusan kalah. Yang mana kita berjaya menang 5-0 dengan pasukan Rosenborg, menang 2-1 dengan pasukan Atletico, tapi kita seri dengan pasukan PSG dan juga pasukan Leeds United, dan kita kalah dengan pasukan SM 1-0 dan AC Milan 4-2. So apa yang kita dapat daripada 6 game pre-season ni? Jom kita rumuskan perkara yang pertama dulu. Perkara pertama yang kita dapat daripada pre-season Manchester United ialah Carrick cuba main dengan penguasaan possession tapi masih belum berjaya. Kalau hampa ingat dah, sebelum pre-season bermula, Michael Carrick ada bagi tahu yang mana Manchester United akan tekankan penguasaan bola bermula pre-season sampai ke musim depan, dan kita memang tengok ada perubahan corak permainan pasukan Manchester United. Walaupun kalau kita tengok musim lepas kita finish dekat tempat ketiga dan tu adalah perkara yang positif, tapi satu benda yang kita kena perasan adalah pasukan Manchester United terlalu banyak sangat bergantung dengan counter attack. So benda ni lah yang cuba diubah oleh Michael Carrick, yang mana dia nak Manchester United ada penguasaan bola yang baik. Sebenarnya tak adalah benda baru. Kalau kita tengok dalam EPL musim lepas, ada juga beberapa game yang Carrick cuba tekankan Manchester United main dengan high possession. Tapi kali ni dalam pre-season memang Carrick tekankan permainan possession, sebab satu-satu tim tu kalau nak challenge title tak boleh mengharapkan counter attack semata-mata. Bukti dah, majority game kita kawal possession. Lawan dengan pasukan Wrexham kita kawal 57% possession. Lawan dengan pasukan Rosenborg kita kontrol 48% possession. Lawan dengan Atletico Madrid kita kontrol 53% possession. Lawan dengan pasukan PSG 41% possession. Lawan dengan pasukan Leeds United kita kontrol 59%. Lawan dengan pasukan AC Milan game terakhir kita kontrol 39% possession. Walaupun game terakhir agak rendah juga, tapi kalau kita tengok semua game, average possession Manchester United dalam 6 game ni adalah 49.5%. Tapi apa yang hampa nampak dalam game-game ni? Sebenarnya dalam game-game yang Manchester United kontrol possession lebih, sebenarnya kita lagi suffer. Kita sebenarnya main lebih baik ataupun menang bila game yang kita tak kontrol possession. Contoh, lawan dengan pasukan Rosenborg 48% possession, kita menang 5-0. Lawan dengan pasukan PSG 41% possession, walaupun kita sekadar seri, tapi dalam game tu kita bermain dengan baik. Game yang kita kontrol possession tinggi, contoh lawan dengan pasukan Leeds United 59%, walaupun kita seri dan kita menang penalti, sebenarnya dalam game tu ada banyak momen yang sebenarnya kita hilang bola dan pasukan Leeds United hampir menghukum kita. Lawan dengan pasukan Wrexham 57% possession, tapi kita dihukum dengan counter attack cepat daripada pasukan Wrexham. So ni membawa kepada poin kedua yang berkaitan dengan penguasaan bola yang cuba diterapkan oleh Michael Carrick. Yang kedua adalah masalah sebenar bukan penguasaan bola tapi penguasaan tempo permainan. Poin kedua ni aku nak membuktikan yang mana Manchester United struggle nak kontrol tempo game tu sendiri sampai kadang-kadang terpaksa ikut tempo permainan pasukan lawan. Ada 2 game yang cukup jelas. Yang pertama adalah game kita kalah kena bantai dengan pasukan AC Milan 4-2. Yang kedua adalah masa kita seri 1-1 dengan pasukan Leeds United. Kalau masa kita lawan dengan Leeds United, kita banyak kali hilang bola dekat bahagian tengah, tapi nasib baik disebabkan kekurangan kualiti finishing daripada pasukan Leeds United, buatkan keeper boleh save juga banyak percubaan pasukan Leeds. Tapi bila kita lawan dengan pasukan yang berkualiti, ada pemain-pemain berkualiti macam pasukan AC Milan, kita boleh tengok bila kita hilang tempo dekat bahagian tengah, kita terus kena destroy, kita terus kena makan dengan pasukan AC Milan. Lagi-lagi finishing depa tajam pula, depa sampai boleh skor 4 gol lawan dengan Manchester United. Ni adalah masalah yang perlu diselesaikan oleh Michael Carrick, bukan penguasaan bola semata-mata tapi penguasaan bola dengan penguasaan tempo. Sebab kalau hang just kuasai possession, hang just passing kanan kiri dan tak ada arah, bila masa hang kena rampah bola, tempo hang terus hilang dan hang akan senang kena counter attack. Kita tengok ke
ke perkara ketiga pula yang kita boleh belajar daripada pre-season Manchester United adalah new signing impacts. Walaupun kita tahu Manchester United dalam window kali ni memang sengap gila. Even dua pasukan daripada Championship yang baru layak ke EPL, tak silap aku pasukan Coventry dan juga Ipswich Town, mereka spend lagi banyak daripada Manchester United tau dekat sama kali ni. Tapi walaupun MU tak beli banyak player, kita sekadar dapatkan 3 player saja, Caldalo, Youri Tielemans, Andres Santos. Tapi kita dapat rasa import signing mereka, terutama sekali Andres Santos dan juga Youri Tielemans. Kalau kita tengok Andres Santos dulu, dia jadi destroyer dan juga boleh jadi deep lying playmaker daripada belakang. Dan lagi penting, kita boleh tengok betapa pentingnya Andres Santos dalam Manchester United masa pre-season adalah masa kehilangan dia. Masa dia ditarik keluar lawan dengan pasukan AC Milan, bila Manchester United hilang tempo, tak ada pemain yang nak cover kesilapan-kesilapan pemain tadi. Sebab kalau hampa tengok game Manchester United lawan dengan AC Milan last game tu, player-player Manchester United sebenarnya dah hilang tempo daripada awal game lagi, tapi banyak di cover oleh Andres Santos. Ni boleh jadi bukti paling jelas tau, yang Manchester United masih lagi bergantung terhadap individual intelligence. Dan bila satu tim tu bergantung dekat individual intelligence, bagi aku sangat-sangat bahaya. Pemain kedua iaitu Youri Tielemans. Walaupun dia masuk hari itu dalam keadaan kecederaan dan sempat juga main 2 game dengan pasukan Manchester United, tapi dalam 2 game ni kita boleh nampak import yang diberikan Tielemans dekat bahagian tengah. Yang pertama adalah confident, yang kedua adalah kita tengok persefahaman dia dengan Bruno Fernandes. Yang tu aku rasa sangat-sangat penting untuk link up play dekat bahagian tengah MU nanti. Tapi aku rasa perlu diperbaiki lagi sebab lawan dengan pasukan AC Milan, majority game kita boleh tengok Youri Tielemans dia lost, walaupun awal-awal tu nampak tempo dia dengan Bruno agak baik. Kita tengok ke poin yang keempat pula. Poin yang keempat adalah balik lambat daripada Piala Dunia memang boleh bagi impak buruk dekat pemain-pemain. So kalau kita tengok ada 3 pemain yang memang datang lewat dekat Manchester United, bukan sengaja tapi disebabkan dia pemain sampai game terakhir Piala Dunia. Macam Lisandro Martinez main dekat final Piala Dunia, Rashford dan juga Kobe Mainoo terlibat dengan pasukan England sampai ke penentuan tempat ketiga. So memang mereka datang lewat dan sempat main game terakhir saja iaitu lawan dengan pasukan AC Milan. Dan kita boleh tengok mereka belum ready lagi, belum betul-betul fit untuk main dengan first 11, dan mungkin mereka perlukan ekstra masa untuk comeback dengan pasukan. Lagi-lagi kita tengok EPL hanya beberapa hari lagi akan bermula. Licha, Kobe dengan Rashford memang belum dekat tahap fitness terbaik mereka sebab mereka dapat cuti tambahan selepas Piala Dunia. Tapi dalam masa yang sama, keadaan ni menunjukkan yang Manchester United masih lagi belum mempunyai depth yang baik untuk kekalkan standard pemain utama bila pemain utama tak capai standard yang diharapkan. Poin yang keempat, Manchester United tak cukup depth. So kita masuk ke poin kelima, iaitu poin paling ultimate sekali dalam video kali ni, iaitu kita perlukan signing baru. Woi Ineos, Glazers, siapa-siapa pun dekat Manchester United, kita perlukan player baru. Ni dah nak dekat hujung transfer window ni, kita baru dapat 3 player, 1 free, 2 baru beli. Dan kita bukan baru menang EPL ke apa semua nak santai-santai. Musim lepas kita buat satu pencapaian yang baik, finish dekat tempat ketiga. Tapi sama kali ni kita long life. Sepatutnya sama kali ni lah jadi tempat untuk kita splash money, dapatkan pemain-pemain yang berkualiti, bagi pemain yang kira nak, supaya Manchester United jadi makin kuat. Tapi kita tengok setakatlah Manchester United beli 2 player saja. Dan masalahnya, kita bukan sekadar nak MU beli pemain baru semata-mata nak seronok-seronok beli pemain saja. Tak, kita memang ada masalah yang masih lagi belum diselesaikan. Yang pertama adalah dekat bahagian defensive midfield. Betul, Manchester United dah beli 2 midfield iaitu Youri Tielemans dan juga Andres Santos. Tapi kalau kita ingat balik position defensive midfield ditinggalkan oleh Casemiro, salah satu pemain paling penting untuk Manchester United pada musim lepas, dan sepatutnya Manchester United dapatkan satu lagi pemain yang betul-betul key player boleh main dalam first team Manchester United. Ataupun kalaulah Manchester United nak jadikan Andres Santos tu first 11, kena beli juga satu pemain untuk backup Andres Santos tu. Pemain kedua adalah dekat bahagian left back. Ni bukan disebabkan performa Luke Shaw semata-mata dalam game terakhir lawan AC Milan. Kita boleh tengok depth dekat bahagian left back ni agak merisaukan, iaitu pemain yang boleh main dekat situ adalah Luke Shaw dan juga Harry Amas. Memang Mazraoui dengan Dalot boleh main dekat left back, tapi bila 2 pemain ni main dekat bahagian left back,
kita boleh tengok kualiti mereka berkurang. Dan Harry Amas memang ada potensi, tapi dia tak cukup baik untuk challenge Luke Shaw. Manchester United kalaulah tak mau beli left back baru yang betul-betul boleh main first E sekalipun, aku harap Manchester United beli satu left back yang boleh trigger Luke Shaw, macam masa Manchester United beli Alex Telles dulu. So Luke Shaw tak adalah rasa selesa sangat. Lah ni kita tengok Shaw selesa tau dekat posisi dia. Yang tu masalah dia. Dan kalau selesa, dia perform tak apa lah juga kan. Contoh macam Bruno dekat attacking midfield, dia selesa seorang-seorang tapi dia perform. Ni masalahnya Luke Shaw, bila dia selesa dia tak perform. Kita dah tengok sejak Luke Shaw main dekat Manchester United, dia akan perform bila kena tekan dengan signing baru. So aku harapkan Manchester United beli left back baru. Tujuan dia memang nak bagi main dengan first 11 dan fight position tu dengan Luke Shaw. So itulah 5 perkara yang kita boleh belajar dalam pre-season Manchester United kali ni. Ada satu lagi point bonus, tapi aku nak cakap sikit saja. Bonus point adalah bagi aku Zirkzee patut terus main dekat attacking midfield. Sebab kalau kita tengok dia main dekat striker memang teruk finishing dia apa semua, tapi bila main dekat attacking midfield, link up dia memang cantik dengan pemain-pemain Manchester United. Siapa setuju boleh komen kat bawah. So itulah video kali ni. Hampa rasa ada lagi tak perkara-perkara yang kita boleh belajar, ataupun poin-poin yang aku tertinggal, ataupun hampa rasa poin aku tak betul, hampa nak debate, boleh komen kat bawah, ok? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.